Arab Saudi laksana hukum hudud, Saiful Apek kecewa Yassin masih ditahan atas tuduhan berat. Saiful Apek, pelawak yang juga sahabat baik kepada Yassin, mengakui kecewa apabila impian untuk beraya bersama sahabatnya itu tidak kesampaian. Sebelum Ramadan, Saiful begitu teruja apabila mendengar khabar bahawa Yassin akan pulang ke Malaysia menjelang minggu keempat Ramadan. Namun, hingga kini, Yassin masih belum dapat pulang kerana masalah yang melibatkan prosedur antara negara, seperti tiket dan visa. Yassin juga dikatakan perlu dipindahkan ke depo tahanan yang lain, menyebabkan kepulangannya terhalang buat sementara waktu. Saiful, yang kini berusia 57 tahun, berkata bahawa dia sangat berharap sahabat baiknya itu dapat kembali ke tanah air sebelum Hari Raya. Namun, dia menegaskan bahawa ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum Yassin dapat pulang. Walaupun kecewa, Saiful terus menunjukkan kesabaran dan keprihatinan terhadap sahabatnya itu. Dia berharap orang ramai berhenti membuat spekulasi tentang keadaan Yassin kerana hanya Yassin sendiri yang dapat memberi penjelasan mengenai apa yang sebenarnya berlaku. Menurutnya, Yassin hanya ditahan dan tidak dihukum dengan hukum hudud seperti yang sering diperkatakan, kerana apa yang berlaku adalah disebabkan oleh masalah berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan di sana. Meskipun media melaporkan bahawa Yassin ditahan di Jeddah atas kesalahan memiliki dadah jenis ganja sejak Oktober tahun lalu, Saiful tetap meyakini bahawa sahabatnya itu akan pulang tidak lama lagi. Pelawak yang terkenal ini juga memberi penekanan bahawa Yassin berkelakuan baik sepanjang berada di sana, dan berkemungkinan besar akan dibebaskan lebih awal daripada tempoh hukuman yang ditetapkan. Saiful berharap agar segala spekulasi dan cerita yang tidak benar dapat dihentikan dan memberi ruang kepada Yassin untuk kembali dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga serta sahabat handai. Tok Ti dan Aina Abdul pukau Xi Jinping nyanyi lagu Mandarin dan tradisional depan Presiden China. Persembahan memukau dua figura seni tanah air, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Aina Abdul. Pada malam makan malam rasmi sempena lawatan Presiden China, Xi Jinping ke Malaysia menjadi momen bersejarah yang mengangkat martabat industri muzik tempatan ke peringkat antarabangsa. Dalam suasana penuh gemilang di Kompleks Seri Perdana Putrajaya, dua suara emas negara itu berjaya memikat hati para hadirin termasuk delegasi kenamaan dari negara luar dengan persembahan yang syarat nilai budaya dan emosi. Aina Abdul membuka pentas dengan penuh keberanian apabila memilih untuk menyanyikan lagu ikonik seniman Agong P. Ramlee, tunggu sekejap, sebelum mengalunkan lagu klasik Mandarin Wo Yao Ni De Ai. Penampilan Aina yang dikenali dengan gaya vokal bertenaga dan unik nyata tidak mengecewakan, malah menjadi bukti versatiliti penyanyi muda itu dalam membawakan karya dari pelbagai genre dan bahasa. Tidak kurang hebat, Datuk Seri Siti Nurhaliza pula tampil memukau dengan kelunakan suara yang menjadi simbol legasi seni tanah air. Biduanita negara itu memilih Cindai, lagu tradisional yang sinonim dengannya, sebelum menawan hati hadirin dengan The Moon Represents My Heart, lagu Mandarin Malah Segar nyanyian asal Teresa Teng. Persembahan tersebut bukan sahaja menyerlahkan kebolehan Siti dalam menyampaikan lagu pelbagai bahasa, tetapi turut menzahirkan penghormatan kepada tamu negara melalui nilai seni. Reaksi peminat dan netizen selepas majlis tersebut nyata penuh rasa bangga. Ramai memuji kelunakan vokal Siti yang mampu menyanyikan lagu Mandarin dengan begitu merdu dan berjiwa. Aina pula menerima pujian atas keberanian dan penghayatannya terhadap lagu klasik, membuktikan dirinya layak digelar antara penyanyi pelapis terbaik tanah air. Ramai yang meluahkan keterharuan melihat artis tempatan diberi kepercayaan besar untuk menjadi wajah seni Malaysia dalam acara berprestij sebegitu. Majlis makan malam itu turut diserikan dengan kehadiran pemimpin utama negara termasuk Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan kabinet menjadikan acara tersebut bukan sahaja sebagai sambutan diplomatik, tetapi juga satu platform mengangkat seni dan budaya Malaysia ke mata dunia.
Keterlibatan Siti dan Aina dalam acara Gilang Gemilang ini bukan sekadar persembahan biasa, tetapi lambang pengiktirafan terhadap kekuatan bakat tempatan yang tiada tandingan. Norman Hakim kongsi foto bersama Marissa Dania buat netizen sebab terungkap kesedihan seorang ayah. Perkongsian terkini aktor Norman Hakim bersama anak perempuannya, Marissa Dania, telah mencetuskan pelbagai reaksi netizen di media sosial. Menerusi beberapa foto yang dimuat naik di Instagram, dapat dilihat Norman bersama Marissa sedang menjalani penggambaran bagi mempromosikan jenama sebuah produk makanan. Perkongsian Norman mencetuskan rasa sebab netizen yang melihat Norman dan Marissa mengalirkan air mata ketika berpelukan. Malah ada yang berpendapat Marissa beruntung mempunyai bapa sebaik aktor filem gerak khas The Movie ini. Ayah sepatutnya menjadi wali buat anak-anak. Tapi sayangnya anda terlepas momen paling besar dalam hidup anda. Antara nilai seorang ayah ialah menjadi wali buat anak-anaknya. Tapi sayangnya, kasihnya ayah pada anak takkan hilang sampai bila-bila. Cinta pertama anak perempuan, ayah. Sebab pula rasa di hati. Terungkap kesedihan seorang ayah. Masya Allah, beruntungnya Marissa punya ayah sebaik ini, tak semua orang seberuntung ini. Untuk info, sebelum ini pernah tular berita mengenai anak kepada Norman Hakim dan Abby Abadi iaitu Marissa Dania yang dikatakan berkahwin bersama seorang jejaka yang dikenali sebagai Aslam di Songkla, Thailand pada Disember lalu. Abby turut memberikan kenyataan kepada media tempatan bahawa dia reda dengan pilihan anak perempuannya untuk bergelar isteri kedua kepada lelaki berkenaan. Namun menegaskan agar pasangan itu segera mendaftarkan perkahwinan mereka di Malaysia.